Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperkenalkan kepada anda semua satu aplikasi yang sangat-sangat dekat di hati kami, iaitu Aqsa Series. Aqsa Series dibangunkan daripada satu kesedaran yang sangat penting. Kita semua cintakan Masjidil Aqsa. Kita ambil berat tentang bumi Baitul Maqdis. Kita rasa dekat di hati kita apabila kita mendengar tentang Palestin dan juga perjuangan umat Islam di sana. Tapi dalam masa yang sama, kita juga perlu akui satu perkara. Ramai yang sayang tetapi belum sempat benar-benar untuk mengenalinya. Ramai yang peduli tetapi belum mendapat akses ilmu yang betul-betul tersusun. Kadang-kadang maklumat yang sampai kepada kita juga hanya muncul ketika berlaku serangan, ketika berlaku suasana yang sedang tegang, atau ketika isu itu sedang tular. Selepas itu perhatian pun mula berkurang. Sedangkan Baitul Maqdis ni dia bukan isu bermusim, dia bukan sekadar topik semasa. Isu Baitul Maqdis, isu Masjid Al-Aqsa, ia adalah isu sentral, isu ilmu, ia isu kefahaman, ia isu pendidikan umat, dan ia juga merupakan isu pembinaan jiwa dalam pembelaan terhadap Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Sebab itu kami merasakan perlunya ada satu platform yang boleh membantu masyarakat mendekati ilmu tentang Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa ini dengan cara yang lebih mudah dan tersusun, lebih dekat dengan kehidupan seharian kita. Sebab itu, daripada keperluan itulah lahirnya Aqsa Series. Secara umum, aplikasi ini dibangunkan melalui beberapa peringkat. Ia bermula dengan penyusunan idea, perancangan kandungan, pemilihan bentuk penyampaian yang sesuai, reka bentuk paparan yang mesra pengguna, dan pembangunan sistem aplikasi supaya semuanya dapat dipersembahkan dengan lebih kemas dan lebih mudah untuk kita gunakan. Fokus kami bukan sekadar ilmu, tetapi menghasilkan sebuah aplikasi yang mesra, dan kami juga membina satu ruang ilmu yang hidup, satu ruang yang boleh menjadi teman kepada para pengguna untuk mengenali Baitul Maqdis secara lebih dekat, lebih mudah dan lebih berkesan. Antara kekuatan utama Aqsa Series ini, insya-Allah, ialah koleksi audio yang kami bangunkan daripada karya-karya ilmiah bercetak seperti buku, artikel, teks, manuskrip dan bahan-bahan penulisan yang berkaitan. Ini pada kami ia merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Kerana apa? Kerana tak semua orang mempunyai masa untuk duduk lama membaca bahan ilmiah, betul? Bahan yang panjang dan padat. Tetapi apabila kandungan itu kita bawa semula dalam bentuk audio yang segar, ilmu itu boleh menjadi lebih mudah untuk kita akses secara santai dan bersahaja. Kita boleh dengar ketika mandu, ketika berehat, ketika berjalan, atau semasa melakukan rutin-rutin harian yang lain. Di sinilah letaknya, insya-Allah, kelebihan Aqsa Series ini. Bahan ilmiah yang asalnya mungkin terasa beratnya boleh menjadi lebih mesra, lebih mudah didekati dan lebih senang untuk kita hayati. Pengguna juga boleh mendengar semula pengulangan bahagian-bahagian tertentu. Kita ada letakkan features untuk kita marking nota-nota dan memahami isi dengan lebih santai tanpa menghilangkan nilai ilmiahnya. Dan selain audio, Aqsa Series juga menghimpunkan koleksi video yang berkaitan dengan pembangunan, pendidikan dan pengetahuan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Melalui video, pengguna dapat mengikuti kupasan, penerangan dan perkongsian ilmu dalam membentuk jiwa kita dengan bentuk yang lebih visual dan lebih jelas. Kadang-kadang ada perkara lebih mudah difahami apabila kita bukan saja mendengar, tapi kita juga melihat. Kita dapat perhati dan kita dapat mengulang kaji dengan cara yang pelbagai. Sebab itu, video dalam Aqsa Series menjadi pelengkap, insya-Allah, yang sangat penting kepada pengalaman pembelajaran pengguna, khususnya dalam pendidikan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Harapan kami
Semoga Aqsa Series menjadi satu langkah yang baik untuk membuka jalan kepada masyarakat kita agar lebih mengenali, lebih memahami dan lebih menghargai kedudukan Baitul Maqdis dalam jiwa umat Islam, sesuai dengan perjuangan membela dan membebaskan bumi Palestin yang berada dalam penjajahan sekarang ini, dan membebaskan Masjidil Aqsa yang menjadi masjid antara masjid yang utama di dalam Islam, yang suci, yang mana kita semua menyintainya, insya-Allah. Siri pengetahuan Baitul Maqdis kita bermula di sini. أيها